Tiga waktu penting. Tiga waktu penting untuk kita kunci jin yang ada dalam badan kita. Ni Ustaz nak bagi satu ilmu special punya. Waktu bila? Yang pertama sekali. Dengar elok-elok. Yang ketiga tu kita boleh buat. Dan insya-Allah yang ketiga ni kalau kita buat, jin tu lama-lama dia tak suka duduk dalam badan kita, dia akan keluar insya-Allah, selesaikan masalah sihir, masalah yang saka-baka yang dah lama duduk dalam badan kita. Tiga waktu ini penting. Yang pertama, okey, waktu bila? Waktu kita bangun pagi, selepas solat subuh, pagar diri kita. Bacalah ayat kursi 7 kali. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dalam diri kita. Niatkan. Supaya apa? Menjadi kota pada diri kita. Ayatul kursi ni. Yang kedua, waktu bila? Waktu setiap kali kita ambil wuduk. Lepas kita ambil wuduk tu, kita terus niatkan. Ya Allah Tuhanku, aku bersihkan diri aku, rohani, jasmani aku. Okey. Yang ketiga ni special. Waktu malam sebelum tidur, pakai minyak UST oil. Sapu dekat sendi ni, kat lutut, dekat pelipat, dekat siku, dekat belakang tengkuk, dekat belikat, yang mana tempat-tempat yang sakit. Kalau abang-abang yang jenis tak naik, tak perform tu, tak boleh nak pi tu, 2-3 kali celup, dah out, dah muntah, sapu dekat hari-hari sampai ke pinggang ni. Insya-Allah 3 waktu ni akan matikan sihir, akan kunci jin, dia tak dapat menguasai diri kita. Baik, dapat ilmu ni, share, amalkan. Dan yang paling penting, nak amal kena ada UST oil. Tekan link kat bawah. Ustaz ada promotion. Ustaz ada nak bagi free gift special untuk anda semua. Dapatkan sekarang.